Assalamualaikum semua, kembali bersama. Hari ni aku nak bincangkan sikit, sembang sikit pasal satu filem Predator terbaru yang berjudul Predator Badlands. Filem ini diarahkan oleh Dan Trachtenberg, pengarah yang berjaya menghidupkan semula franchise Predator ni melalui filem Prey 2022 kalau tak salah aku. Dan kini dia kembali kononnya nak continue push the franchise with Predator Badlands. Bagi penonton yang baru untuk franchise Predator ni, Predator bermula pada tahun 1987 yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Masa tu dia memang action hero lah in the 80s. Dan dia punya catchline "Get to the chopper" tu kan, it's a well used meme lah since 80s sampai sekarang. So the basic plot dia sangat senang. Satu alien yang memburu mangsa just for a sport. Dia datang ke bumi just nak bunuh orang dan kumpul tengkorak. That's it. So dia punya design of the creature tu memang awesome lah. It's iconic tau, Predator ni. It's very very iconic. Namun selepas beberapa sequel yang kurang memuaskan, Predator 2 I like it. Danny Glover dekat LA punya scene, it's not really elevate from the original one, but it's a new environment. And dekat town, aku rasa Predator tu berjaya. Tetapi lepas tu dia kelongkang sikit. And then 2022 tiba-tiba keluar satu movie within the Predator franchise tapi tak menggunakan tajuk Predator. Tajuk filem dia Prey. Dan aku rasa masa tu mungkin dia tak confident dengan IP Predator tu because dah banyak movie yang flop. Belum cerita lagi AVP itu lagi lah kan, boleh dilupakan terus. Aku rasa ada 2 AVP. But Prey, back to basic, I really like it. Mengisahkan seorang gadis dari Native American punya tribe lawan Predator yang turun ke bumi pada tahun 17-19. Pada aku dia berjaya, filem tu berjaya menangkap the feel and the looks and feel daripada filem asal. Dan masa dia keluar tu, aku mungkin masa tu zaman COVID kan, so panggung tak buka, tapi aku rasa movie tu patutnya ditayangkan di panggung lah. And because finally rasa macam this franchise kembali ke landasan yang betul. Sebab banyak franchise yang they keep on try to continue but fail, terutamanya Terminator kan. Terminator 1, 2 is masterpiece, and then lepas tu they keep on nak buat sequel tak pernah menjadi. Terminator patutnya dilupakan je lah. So untuk Badlands ni, bila dia announce, bila aku tahu ada new film yang diarahkan oleh pengarah yang sama, Dan Trachtenberg ni, aku memang excited lah kan, okay, because Prey is good. Tetapi malangnya this movie is not bad movie, but aku ada a few issues sikit lah. Nanti aku kupas satu persatu. So sebelum aku sembang pasal Badlands ni, Predator Badlands, aku nak cerita sedikit tentang franchise ni lah untuk orang yang tak pernah tahu. And sebab the first movie pun 1987. So pada aku 1987 punya Predator memang perfect action 80s movie. Aku minat Arnold masa zaman tu, and dia perang gerila di hutan yang bertukar menjadi cerita horror, and dia punya iconic action dia, iconic Predator character tu, and then Arnold himself is an iconic actor. And then pada tahun 1990 Predator 2, agak kecewa mula-mula tu sebab Arnold tak kembali. Tapi aku rasa doesn't make sense untuk the story to continue with the same character. That's why the new character is Danny Glover. Dia punya premise dekat Los Angeles, Predator kembali sekali lagi. And then dalam Predator 2 dia ada expand sikit the law of Predator ni lah, and which is ada link dengan Prey. Itu yang masa tengok Prey tu, okay, I remember that. And so I like it. Dia lagi ganas actually compared to Predator 1. Predator 2 lagi gory kan, lagi brutal. Lepas tu
senyap 10 tahun. Is it 10 tahun? 1990, 2000? No, 20 tahun senyap, because the next Predator movie is 2010. Yang tajuk dia just Predators, with an S. And Adrian Brody menjadi pelakon utama. So aku cakap awal-awal, dia back to kononnya basic dalam hutan, survival mode. Tapi dia introduce like a sci-fi sikit, di mana planet tu is not Earth. And then 2018, tiba-tiba ada satu lagi movie kan. And it's not a reboot, it's not a sequel either. Aku confused. Tapi yang aku paling confused, dia diarahkan oleh Shane Black. Shane Black mengarah The Predator. Tajuk dia pula kali ni The Predator tanpa S. Ada part yang visually interesting, but the story is so dumb. Pada aku so dumb. And then dia punya Shane Black punya type of comedy, it doesn't gel with the franchise, the tone of the movie. So memang flop. And Prey keluar 2022 straight to Hulu. Dekat kita kat Malaysia tengok dekat Disney Plus. So masa dia release tu aku ada Disney Plus punya subscription, so aku boleh tengok. Memang wow, okay, this is the Predator yang aku tunggu-tunggu since 1990 and since 1990. And the period piece tu pada aku berjaya. Ada elemen wokeism sikit, but during that time woke is at peak, and so obviously akan ada lah, Disney akan masukkan benda-benda tu. But overall it's very well executed movie. Very cantik sinematografi dia. Dia punya Predator, kau percaya, okay, Predator dia ni nampak, kau percaya dia from 1700 kan, ada elemen ancient sikit. So selepas Prey dan Trachtenberg dianggap sebagai penyelamat franchise ni. Sebelum ni pun dia ada mengeluarkan antologi animasi Predator Killer of Killers pada tahun ni je, tak aku. So memang rasa okay, they found a formula untuk meneruskan franchise ni, tak macam Terminator. So bila filem ni announce, aku really excited. Tapi bila keluar first trailer tu, aku ada skeptical sikit. Nampak very nice masa trailer, but the cerita tu aku tak tahu ke mana. Sebab dalam trailer tu dah nampak macam dia nak create like a friendship between this alien dengan watak Elle Fanning ni. I don't like it. I don't like it. Predator kena alone, kan? Kena alone, lone wolf, ganas, no friendship. So lepas tengok movie ni, memang apa yang aku afraid tu it's happen in this movie. So secara ringkasnya, filem ni dia punya timeline is way ahead. Not really clear bila, tapi memang jauh lah daripada all the previous film. And then dia dekat planet asing, not Earth. And Predator ni, atau nama original dia, nama asli, kita panggil Predator, tapi nama spesies tu ialah Yautja. Yes. So kali ni watak Predator tu dibagi nama which is Dex. Aku macam what? Why nama dia Dex? And it is feel weird. They try to humanize the Yautja, the Predator. Aku rasa it's a mistake. Predator ni supposed to be mysterious. And so okay, so cerita dia basically dia pergi dekat satu planet ni, dia ada mission untuk tangkap atau bunuh this one big monster, nama dia The Callis, untuk proof dekat bapak dia and yang dia bukan lemah. So basically it's a teenage father issue. And not to mention this Dex Predator or Yautja ni is very small one. And kalau kau tengok the first Predator dengan Arnold, this big guy, the Predator is bigger than him. So dalam ni tak nampak macam dia kecil sangat lah, sebab dia next to Elle Fanning kan. Tapi dia ada scene yang dengan bapak dia, dengan abang dia tu, nampaklah dia very small. So maybe dia muda remaja. So bila sampai kat planet tu nama Gemma. Tak salah aku, Jenna atau Gemma. Dia jumpa dengan satu watak android yang dah separuh badan.
yang dilakonkan oleh Elle Fanning bernama Tia. So Tia ni dia macam manipulate Dex ni untuk tolong dia bawa ke base dia lah. Basically dia rosak, badan dia dah putus, so dia nak balik sana. So tak tahu sama ada dia ikhlas untuk maybe tolong Predator tu tangkap the Cullis ataupun dia memang manipulate. Tapi terus the end tu macam dia manipulate lah. So basically macam lebih kurang macam ada konsep come of age. Macam mana seorang remaja mengharungi kewatak dewasa. Ada elemen tu lah. And with some epic battle and epic friendship. And dia adopt one small creature. Kan macam dia tangkap Pokemon. And that small creature tu. Again, they try to humanize this Yokcha. I don't really like it. Tapi ada benda yang positif jugalah untuk movie ni kan. Aku kena be fair. And sebab ada je yang aku boleh puji. Dari segi visual, dari segi aksi tu. And not only the monster, dia punya pokok-pokok yang hidup tu pun aku rasa it's really nicely done lah. The planet tu pada aku macam Skull Island. Kan, yang penuh dengan monster. And ada orang cakap dia macam Avatar meet Dunes. Nah, aku rasa Skull Island meet Monster Hunter. Aku rasa tu lebih accurate. All the character design pada aku, not only the monster, everything surround the environment tu. Aku rasa dia berjaya kat situ. And then ada jugalah yang practical effects yang dipakai juga, not all CGI. The pace of the movie pun is not draggy. And ada part yang macam dia lepak dekat unggun api tu, maybe boleh shorten a bit. But other than that, very fast pace lah. And dia macam plot to plot, ada action, plot to plot, ada action. Aku rasa dia tak boring. And tak ada lull moment. And it's very nicely done. Untuk watak Elle Fanning, dia basically pada aku lah, dia macam steal the show sikit. And aku rasa orang suka tengok dia, watak dia dalam ni. Watak dia macam funny sikit kan, dia buat kelakar sikit. Aku boleh terima watak dia ni because aku tengok Alien Earth. Alien Earth introduce a new type of synthetic android. Kan, so make sense ada android ni macam tu. So because of Alien Earth lah. Tapi untuk orang yang tak tengok Alien Earth, maybe sebit off-putting sikit bila the android macam terlalu human. Sangat likeable karakter dia. That's why aku cakap maybe orang ada soft spot untuk movie ni because of watak Tia tu. I don't care much about the dynamic duo buddy cop punya elemen yang ada orang cakap movie ni introduce. Elemen tu ada, yes ada, but I don't really like it, that element. So kalau korang suka sci-fi movie, ada banyak action, ada adventure, boleh tengok movie ni. If you don't care much about aliens lah. Satu lagi aku nak sebut but that one is negatif lah. Benda yang aku, bukan negatif, benda yang aku tak apa suka. Okay, kita masuk terus lah. Okay, Yokja, one of the key things alien is cool is dia punya topeng. Kan, yang muka dia cool, kan, tentacle kan. But the topeng dia bro, topeng dia tu yang tak ada, aku rasa oh man. Kan dalam Prey pun ada kan, dia pakai mask yang sangat cool ancient tu. Dalam ni at least aku tahu maybe dia muda, dia belum dapat sebab dia cakap pasal cloak kan, dia punya invisible cloak tu dia tak ada. Kan, okay fine. Dia tak dapat restu lagi dari bapak dia. Kan, maybe bapak dia sebab, okay, ada spoiler sikit kat sini. Bapak dia sebenarnya nak bunuh dia sebab dia memalukan keluarga. Kan, basically. Aku rasa tu dia memalukan keluarga sebab dia lemah. Kan. Tapi, sebab dia naik kapal, dia pergi ke, basically dia macam lari dengan kapal abang dia tu. At least, dalam kapal abang dia tu, biarlah ada some equipment yang boleh nampak Predator ni cool kan. Ini asyik muka dia tu yang tak berapa. Aduh, it's not really easy in the eye kan. Tengok entire movie, very hard. And then overall cerita tu, it's not a Predator movie. Kau boleh
remove Dex, masukkan some other alien, it's gonna be the same. Ya, mungkin dia nak tukar konsep tu, but that decision I don't like lah. Sebab dia create like a character arc untuk Dex ni tau, even with character Tia tu. So kalau ada sequel, obviously akan sambung with the same character, which is I don't want. Kenapa aku nak kena follow perjalanan hidup Dex ni? No. And I don't like it, that decision. And some more elemen mysterious, elemen intense, elemen seram, tu semua tak ada. Even aku tengok Dex ni pun is not really scary. The story trying so hard untuk nak buat penonton simpati dengan watak Dex ni. I can see that, apa yang dia try to do. Tapi pada aku, again, aku tak nak ulang benda yang sama. It's not a Predator movie. Dia macam ni lah, kau bayangkan, it's the same concept dia buat untuk Xenomorph. No one will like it. Okay? No one will like it. Tapi, I don't know, maybe this is the right move for the studio because sebelum ni, all the sequel they try to push, sebenarnya flop. But kita tengoklah macam mana. Kan, sama ada this is the right move or not. So, back to this movie, Predator Badlands. Untuk 5 bintang, aku boleh bagi 3. 3. Yes. Aku rasa it's fair. 3. Even though, okay, kalau kita tolak tepi Predator punya elemen, it's a sci-fi action adventure, it's not like mind-blowing pun. There's nothing new yang dia introduce. So, okay, aku rasa 3 is fair. So, what do you think? Yang mana korang tengok? Especially orang yang memang minat franchise Predator ni. Korang rasa this is the right move by the studio ataupun tidak? Boleh komen kat bawah. Okay, itu je. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.